Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azrina binti Mokri, bernombor matriks 283996. Saya akan menerangkan sedikit pengenalan berkaitan dengan analisis Kementerian Pendidikan Malaysia, penubuhan dan sejarah. Kementerian Pendidikan Malaysia telah ditubuhkan pada tahun 1956 yang dikenali sebagai Kementerian Pelajaran. Kemudian ia mengalami perubahan struktur yang dikenali sebagai Kementerian Pelajaran Malaysia. Ia juga berperanan memastikan keberkesanan sistem pendidikan negara. Visi, misi dan objektif. Visi Kementerian Pendidikan ini adalah berkaitan dengan pendidikan yang berkualiti, insan terdidik dan juga negara sejahtera. Bagi misi adalah melestarikan pendidikan berkualiti untuk membangunkan potensi individu. Manakala objektif adalah menyediakan sistem pendidikan inklusif, berkualiti dan berdaya saing. Bagi perkembangan dan dasar penting, pendidikan sebelum merdeka ia dipengaruhi oleh sistem Inggeris iaitu Melayu, Cina dan Tamil. Selepas kemerdekaan, sistem diselaraskan melalui dasar pendidikan kebangsaan. Ia adalah sebuah dasar utama yang dipelopori dalam Laporan Razak 1956, Laporan Rahman Talib 1990 dan juga Akta Pendidikan 1996. Assalamualaikum, saya Nur Afika binti Muhammad Kamaruddin. Nombor matrik saya 283866. Saya akan meneruskan pembentangan saya iaitu isu atau masalah strategik. Yang pertama, kualiti pendidikan tidak sekata iaitu jurang perbezaan pendidikan antara bandar dan luar bandar. Yang kedua, kekurangan guru dan latihan pendidik iaitu kekurangan guru dalam subjek kritikal. Yang ketiga, cabaran pendidikan digital dan teknologi iaitu kekurangan akses internet di luar bandar. Yang keempat, beban kerja guru tinggi iaitu guru terbeban dengan tugas pentadbiran, mengurangkan fokus pada pengajaran. Yang kelima, isu drop out pelajar iaitu masalah kewangan, perlu bekerja, membantu keluarga dan kurang motivasi belajar dalam kalangan pelajar. Assalamualaikum, saya Syarah Fakihah, nombor matrik 283916. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang pembentukan strategi, analisis daripada SWOT dan matriks STAW. S bermaksud kekuatan, infrastruktur pendidikan luas dan kurikulum selaras dengan keperluan global. W pula merujuk pada kelemahan, beban pentadbiran guru tinggi dan ketidakseimbangan pengagihan sumber. O pula bermaksud peluang, pembangunan teknologi pendidikan, kerjasama dengan institusi antarabangsa. Dan T adalah ancaman, persaingan global dalam pendidikan, isu sosial ekonomi menghalang akses pendidikan. Seterusnya, pilihan strategi dalam pembentukan strategi. Yang pertama ialah digitalisasi sistem pendidikan. Integrasi teknologi digital dalam pengajaran, akses bahan pendidikan digital untuk semua termasuk luar bandar, penggunaan AI dan analitik data untuk pembelajaran lebih berkesan. Yang kedua ialah peningkatan latihan guru. Kursus pembangunan profesional berterusan, latihan dalam talian dan bengkel interaktif dan intensif untuk guru menjalani latihan berterusan. Dan yang terakhir ialah perubahan pentadbiran, automasi sistem pengurusan data pelajar, penggunaan sistem maklumat pendidikan bersepadu dan juga pasukan khas untuk tugas pentadbiran membolehkan guru-guru fokus pada pengajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nuraini binti Muhammad Jas, nombor matrik 283863 akan membentangkan bahagian cadangan dan intervensi. Terdapat 4 cadangan iaitu yang pertama, strategi digitalisasi iaitu pembangunan sekolah digital dengan internet berkelajuan tinggi serta penggunaan AI, VR dan AR dalam pembelajaran. Yang kedua, penyusunan pentadbiran di mana sistem maklumat sekolah berpusat untuk mengurangkan dokumentasi serta automasi jadual, penilaian dan pemantauan kehadiran. Yang ketiga, latihan guru iaitu program latihan berkala untuk meningkatkan kemahiran pengajaran serta khusus dalam talian dan bengkel interaktif. Dan yang keempat, keseimbangan kualiti pendidikan di mana dana khas untuk menaik taraf sekolah luar bandar dan inisiatif untuk menarik guru berkualiti ke kawasan luar bandar.